Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada satu contoh lagi, dia panggil lower arm ataupun arm bawah untuk model Pro 2 Viva. Tapi untuk model Pro 2 Viva ni aku agak pelik sedikit lah. Okay, apa ikan yang putus tu, itu dia panggil drive shaft. Okay, ni cerita dia tentang bunyi daripada cerita pasal Pro 2 Viva ni yang sebelah kanan sememangnya rosak. Sebab hari tu aku pun dah ada customer memang tukar lower arm, cuma belah kiri dia yang jahanam. Yang aku peliknya, mengapa kau tak kena yang belah kanan? Okay, yang belah kanan dia ni tak ada mengeluarkan goyangan, tapi ialah lembik tu lembik tapi dia tak bergoyang. Itu aku pelik pasal Pro 2 Viva. Yang aku kena, customer semua datang tukar belah kiri. Jadi untuk korang yang memang ada keluarkan bunyi kokak-kokak, korang bunyi kek. So selamat menservis kenderaan anda, selamat menukar lower arm kenderaan anda. Good luck brother and sister.